Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk melengkapkan data agihan dan pengulangan BAP dalam AppSheet. Okey, yang pertama, kita kena pastikan yang hujung ni dia akan jadi kosong ataupun pengulangan tu dah berlaku sepenuhnya lah. Yang pertama, kita buka link yang telah diberi, pergi kepada klik butang untuk kemaskini, klik pada AppSheet. Okey, masukkan kod sekolah. Kat sini saya tunjuk sekarang PBA 7235. Saya pergi kepada edit. Okey, dipaparkan sekarang ni ialah paparan AppSheet untuk pengisian data. Okey, kita akan tengok semualah. Okey, yang pertama sekali ialah cikgu perlu tengok di bahagian jumlah penyaluran di mana fasa 1 sampai fasa 4. Di mana fasa 1 dia bagi 288,300, fasa 2 44,250 dan tak adalah fasa seterusnya. Okey. Jadi bila dia jumlahkan fasa 1 dan fasa 2 ni, dia akan menjadikan jumlah 332,500. Okey, untuk jumlah agihan, dia telah agihkan sebanyak 278,850 dan ada agihan fasa kedua ialah 50,100. Okey, dan dia ada juga mendapat tambahan BAP sebanyak 7,050. Okey, kaedah yang perlu cikgu buat ialah yang pertama, sekejap. Boleh kita buka. Okay. Yang pertama ialah cikgu perlu tambah tambah jumlah penyaluran 1 dan 2 dan juga cikgu tambah dengan BAP tambahan. Okey, dan tambah juga dengan BAP tambahan. Okey. Kita tambah 300 288 mana ni? 332,550 ni jumlah kita tambah ni. 332,550 kita akan tambah dengan jumlah penyaluran tambahan Okey, tambahan dia ialah diberi kat sini, yang dimohon ialah 7,050. Jadi dia akan tambah dengan 7,050, menjadikan jumlah dia ialah 339,600. Okey. Lepas tu cikgu perlu tolak dengan agihan fasa 1 dengan agihan fasa 2. Okey, agihan fasa 1 278850 tolak dengan 278850 dan tolak sekali lagi, ada satu lagi agihan dia dibuat. Cikgu dengan 50,100. Okey, dengan 50,100. Okey, betul ke 50,100? 50,100. Okey. Jadi jumlah dia ialah 10,650. Okey, 10,650. Daripada jumlah ni, cikgu perlu tambah balik di agihan fasa 1. Okey, cikgu tambah balik dekat 278850. Tambah balik dengan 278850 dengan 289,500. Okey, jadi dekat sini cikgu perlu letak jumlah dia ialah 289,500. Okey. Jadi bila cikgu cikgu isi semua ni, maklumat ni. Okey, jadi bila cikgu tengok status ni, bila cikgu dah buat apa yang kita bagi step ni, cikgu tengok dekat mana tadi status pengisian ni dia akan selesai. Okey, dia bukan lagi status sila semak. Status ni selesai, cuma perlu isilah maklumat ni semua ni dan tekan save. Itu saja cikgu. Terima kasih.